Hari ini kita akan masuk bab ke-10 iaitu perimeter dan luas. Perimeter, apa itu perimeter? Perimeter ialah jumlah panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Maksudnya hasil tambah panjang ni, panjang sini, panjang sini, panjang sini. So, kita akan dapat nilai dia adalah 22 meter. Tambah je sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini. So dapat nilai dia. Sama juga dengan segitiga. Hasil tambah nilai ni, tambah nilai ni, tambah nilai ni, awak akan dapat perimeter segitiga. Itu 19 cm. Seterusnya kat sini dia bagi perimeter untuk pentagon ataupun segi lima. Sama juga kita ambil yang luar je, 5 meter tambah 3 meter tambah 7 meter tambah 6 meter. Yang ni tengok ni sama kan, sebab ada garis, maksudnya kat sini pun 5 meter. So tambah je semua, awak akan dapat nilai dia adalah 26 meter. Okay, sama juga dengan yang dekat sini. Kalau ada garis ni maksudnya sama. So ada garis, dia bermaksud 4 cm. Sini pun 4 cm, ni pun 4, ni pun 4. So awak dah ada semua sekali bilangan cm dekat bentuk ni. So awak just tambah je 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah dengan 8. So awak akan dapat nilai keseluruhannya adalah 33 cm untuk perimeter. Okey, yang ni pun sama juga. Perimeter ni kalau dia satu garis, dia sama dengan satu garis, sama dengan satu garis, sama dengan satu garis. So kalau dia dua garis, dia sama dengan dua garis, dia samakan nilai dia dengan dua garis. So awak tambahkan je 5 tambah 5 ni, tambah 5 tambah 5 tambah 2 tambah 2 ke bawah ni. So awak akan dapat jawapan dia adalah 24 cm. Okey, seterusnya kita tengok soalan, contoh soalan. Okey. Kawasan berlorek ialah kawasan yang perlu diletakkan pagar. Jika kos satu pagar, 1 meter pagar ialah RM15, kirakan kos keseluruhan pagar. So macam mana nak buat? Sama juga, kita just cari perimeter untuk setiap kawasan berlorek ni. So kita keluarkan, kita imagine kita dah keluarkan jadi macam ni. So 8, 6 kita dah ada, memang dah ada kat sini, memang dah ada kat sini. Okey, so kita kena cari ni kat sini pun kita dah ada sebab ada garis. So 2, ni 2, ni 2. Kita just nak cari yang ni dengan yang ni je. So macam mana kita nak cari? Kita tengok balik soalan dia. Okey, kat sini 8 tambah 2 10 kan. So maksudnya panjang dari sini ke sini pun 10 juga. So awak just tolak 10, tolak dengan 4, tolak dengan 2 yang ni. So awak akan dapat nilai panjang ataupun nilai cm, nilai meter daripada sini sampai sini. So itu 4 meter. Seterusnya adalah nilai yang dekat sini, 5 tolak 2. Kenapa 5? So awak tengok kat sini 5 kan, kat sini 2 kan. So kita nak cari yang kat sini je. So kita akan dapat nilai dia adalah 3 meter. Macam yang kat sebelah ni perimeter dia. So awak tambahkan 8 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 3, awak akan dapat 25 meter perimeter dia. Tapi soalan dia nak apa? Soalan dia nak kirakan kos keseluruhan pagar. So 25 meter ni kita kalikan dengan 15 meter, iaitu kos 1 meter pagar. Jadi kos keseluruhan pagar adalah RM375. Okey, so kita tengok yang seterusnya, luas pula. Okey, tadi perimeter, sekarang luas. Okey, untuk luas awak kena ingat dia punya formula. Luas segitiga, formula dia adalah 1/2
darab tapak bawah, darab dengan tinggi yang ni. Okey, so awak just masukkan je dia punya nilai dia berapa. Kat sini dia bagi nilai dia adalah 5 dan juga 6. 5 dan 6. So awak just masukkan nilai dia, awak akan dapat 15 meter kuasa 2. Jangan lupa tulis kuasa 2, sebabnya kita dah darab kan. So ini yang sangat penting. Dan unit dalam luas ni sangatlah penting. Unit meter kuasa 2 ni perlu ditulis. Jangan dah dapat nilai ni awak tulis 15 je, awak tulis meter kuasa 2. Okay, ni pun sama. Contohnya awak boleh stop video kalau nak tengok contohnya ni. Okay, yang luas segitiga ni pun sama. Dia punya formula dia guna je 1/2 darab tapak darab tinggi. Seeloknya hafal dia punya formula. Dan jangan lupa tulis dia punya unit dan juga kuasa 2. Okay, seterusnya kita tengok pula untuk luas segi 4 selari. Okay, untuk segi 4 selari formulanya adalah tapak kali tinggi. Tadi 1/2 darab tapak darab tinggi adalah untuk formula segitiga. Ni adalah formula segi 4 selari. Macam mana? Awak just darabkan tapak darab dengan tinggi. So awak akan dapat luas untuk segi 4 iaitu 35. Dan jangan lupa unit. Unit ni sangat penting. Kuasa 2 sekali. Kuasa 2 pun kena tulis. Okey, ni pula untuk luas segi 4 selari. Sama juga awak boleh tengok contoh kat sini. Luas segi 4 selari, luas segi 4 selari dan rhombus boleh dikira dengan cara yang sama. Maksudnya kalau dia suruh cari luas segi 4, luas segi 4 selari dan luas rhombus, formulanya akan sentiasa tapak darab tinggi. Dia tak akan jadi lain. Dan jangan lupa tulis unit. Ni sangat-sangat penting. Ramai pelajar saja yang tak tulis unit. Hilang markah macam tu je. Okey, ni untuk luas lelayang. Okey, luas lelayang formula dia adalah 1/2 darab per penjuru 1 darab per penjuru 2. Penjuru tu apa? Nilai garis yang menghubungkan dua bucu yang bertentangan. Ni 8 cm, ni 9 cm. Okey, daripada sini ke sini 8 cm, daripada sini ke sini 9 cm. So awak just guna je formula, masukkan nilai 1/2 darab 8 darab 9, awak akan dapat 36 cm kuasa 2 untuk luas lelayang. Ini penting. Okey, seterusnya, kat sini dia bagi tahu penjuru ialah garis yang menyambungkan dua bucu yang bertentangan. Sama juga yang soalan ni. Sama je dengan yang atas. So awak boleh stop kalau awak nak tengok macam mana. Okey, so kita akan pergi ke luas trapezium. Untuk luas trapezium, dia punya formula adalah 1/2 darab A tambah B darab dengan tinggi. A adalah panjang pertama dan B adalah panjang kedua. Okey, dekat trapezium dia punya segi 4 dia tak sama panjang antara satu sama lain. Tinggi pula adalah tinggi kat sini lah. Okey, awak boleh tengok kat sini dia buat macam mana. Dia masukkan balik je nilai 1/2 darab 3 sini darab 7 kat sini, tambah 7 kat sini, lepas tu tutup kurungan darab 4. 4 tu tinggi. So dia akan dapat 20 cm. Okey, ini A dan B adalah dua garis lari yang bertentangan di antara satu sama lain. Okey, nilai A dan B tu adalah nilai panjang trapezium pertama dengan panjang trapezium yang kedua. Dia tak akan sama. Trapezium dia punya nilai dia tak akan sama. Okey, so kita tengok untuk yang ni, gambar rajah dia macam ni. So dia punya tinggi dia adalah yang tinggi dia bila dia punya garis lari kat sini, tingginya kita akan guna yang bawah ni. Okey, faham tak? Okey, so kat sini kita masukkan balik nilai untuk luas trapezium 1/2. Ni kan formula dia, darab
5 tambah 9, 5 tambah 9 tutup kurungan darab dengan 6. So kita akan dapat nilai dia adalah 42 cm kuasa 2. Okey, sama juga dengan yang bawah ini. Yang bawah ini kita guna je formula luas untuk trapezium. Ingat ada 3 dah formula luas. Yang pertama segitiga, yang kedua segi empat, yang ketiga luas trapezium. Okey, so sama juga kita masukkan 1/2 kali dengan A tambah dengan B tutup kurungan kali dengan tinggi. So awak akan dapat nilai. Okey, ni awak boleh stop untuk fahamkan dia punya cara penyelesaian untuk luas trapezium. Awak boleh tengok macam mana dia kira. Ni gambar pink dengan pink, oren dengan oren. Tapi actually kalau dia terbalik pun tak apa, tak kisah. Sebab ni dekat sini operasi dia tambah. Okey, tengok balik. So darab 7. Okey, kalau awak ada soalan awak just tulis kat komen. Okey, ni kalau dia bagi soalan untuk luas bentuk yang bercantum. So awak kena kira satu persatu. Mula-mula ni soalan dia kan. So mula-mula kita akan kira untuk segitiga dulu. Macam mana luas segitiga tadi? Ingat tak? 1/2 darab tapak darab tinggi. So kita dah ada tapak dia 7 cm. Sama ini darab tinggi dia 4 cm. So awak akan dapat 14 cm kuasa 2. Lepas tu ini pula adalah segi 4. Segi 4 macam mana? Segi 4 adalah formula dia tapak darab tinggi, iaitu 7 darab dengan 3. Bila 7 darab dengan 3, awak akan dapat 21. Okey, untuk hasil cantuman ni just tambah je. 14 tambah 21 awak dah dapat 35 cm kuasa 2. Jangan lupa unit. Ni pun sama, awak boleh stop awak punya video untuk tengok macam mana contoh ni dia buat. Ni dia punya soalan dia yang ni je. Okey, so dia asingkan segitiga dan juga trapezium. Ni trapezium ya. Jangan samakan trapezium dengan segi empat. Dia berbeza. Trapezium dia punya panjang atas dan bawah dia tak sama. Okey, so dia akan dapat 10 cm untuk segitiga dan luas trapezium 49 cm kuasa 2. Ni kita tambah je 10 cm kuasa 2 tambah 49 cm kuasa 2, kita akan dapat 59 cm kuasa 2. Okey, macam tu je. Awak boleh stop untuk fahamkan macam mana dia buat. Okey, seterusnya adalah cantuman juga. Okey, awak boleh stop untuk awak tengok macam mana. Banyakkan soalan trapezium. Banyakkan buat latihan untuk soalan trapezium. Sebab trapezium ni dia agak tricky sikit. Tapi jangan risau. Kalau awak betul-betul faham, awak akan dapat buat dengan elok. Maksudnya nilai panjang pertama dengan nilai panjang kedua ni just masukkan je dekat formula yang kita dah belajar tadi, iaitu A tambah B darab tinggi 1/2 darab A tambah B darab tinggi. So awak akan dapat luas trapezium dia berapa. Kalau yang sambungan ni awak just tambah je dia punya nilai yang awak dapat. Dan jangan lupa unit cm kuasa 2 tu, jangan lupa. Okey, seterusnya kita tengok luas kawasan berlorek. Okey, untuk luas kawasan berlorek ni mula-mula sekali kita cari dulu luas keseluruhan kawasan. So ni bentuk petak, senanglah kita nak cari. Petak kalau luas segi 4, dia punya formula dia adalah tapak darab tinggi je. So kita cari luas keseluruhan, dia pun dah bagi untuk tapak dengan tinggi 5 darab 9, kita akan dapat 45 cm kuasa 2. Okey, lepas tu kita kena cari pula kawasan yang tak berlorek. Okey, ni segitiga. Segitiga formula dia adalah 1/2 darab tapak darab dengan tinggi. Okey, so awak akan dapat 7.5 cm kuasa 2 dan lagi satu kuasa segitiga awak akan dapat 22.5 cm kuasa 3. So awak just tolak je 45 ni luas keseluruhan, tolak ni 7.5 tolak 22.5. So awak akan dapat 15 cm kuasa 2. Okey, itu saja untuk bab 10.